Semua gambar tadi aku menggunakan Realme 16 5G ni. Sepatutnya dengan harga yang macam ni, hasil gambar tu tak cantik, tapi Realme bagi something yang berbaloi lah kalau korang beli, dan banyak lagi features untuk kamera dia. Let's go. Yang paling aku suka dia punya gambar portrait dia. Dia punya skin tone tu tak nampak over dan tak terlampau putih tau. Semuanya nampak sangat-sangat natural, just nice. Dengan adanya Luma Color ni, korang dah tak perlu pening-pening nak edit tau. Boleh tangkap gambar dan terus upload dekat media sosial. Selfie mirror dekat belakang Realme 16 5G ni bukan gimmick tau, memang boleh pakai. Benda ni untuk control frame, dan kalau kita gunakan dia untuk selfie menggunakan kamera belakang, kita tak out frame lah. Dan dekat pada bahagian kamera tu ada satu benda yang express, just tarik je ke bawah, iaitu masuk dekat Vibe Master. Dekat Vibe Master ni korang boleh pilih preset, tak payah pening-pening lah nak set macam mana. Wow, dekat sini macam-macam boleh pakai tau. And last sekali, kalau korang ada bajet bawah 1500 tu, aku nak recommend tau handphone ni, Realme 16 5G. Memang boleh pakai sangat-sangat. Apa pun dapat-dapat. And thanks to Realme Malaysia. Ciao geng.